3 hari lepas ada orang tag saya tentang kisah baby Adam. Seorang kanak-kanak kecil yang pakai tube apa semua. Walaupun saya tak tahu cerita sebenar dia, tapi hari ni saya dah sampai dekat Sungai Buloh. Tapi saya terlupa. Jom kita dapatkan something untuk dia dulu. Lepas tu kita pergi ziarah dah. Kita beli bantal untuk baby Adam. Ini satu. Okey, 3 je. Lebih tak nak, Kak ambil lah. Ambil lah. Okey, so saya dah dapat dah sedikit barang untuk baby Adam. Sedikit makanan lah, oleh-oleh lah untuk mak dengan ayah dia, dan bunga sikit. So jom kita pergi ziarah dia orang. Assalamualaikum. Nak ziarah baby Adam boleh? Boleh ke? Boleh. Mengganggu ke? Allahu Akbar. Boleh masuk Boleh. Baik. Boleh masuk ke ni? Boleh ke? Assalamualaikum. Hai sayang. Untuk Adam atuk bawa bantal. Ada bantal dinosaur. Lepas tu ada bantal ni. So Adam boleh main-main kan. Ni ada bunga untuk Adam. Adam tengok buat apa tu? Tengok kartun? Tengok kartun ni. Tak apa, biar dia rehat sayang. Tak, atuk tengok dalam video. Nampak video ada Adam apa semua. Kalau tahu mesti dah ni. Ni ada oleh-oleh sikit daripada saya. Nak bunga. Ni bawa bantal untuk Adam. Nanti Adam dia rehat-rehat tengok bunga. Puan nama apa? Syida. Puan Syida. Ya. So kisah Adam ni Pada kandungan masa tu saya tak tahu yang saya mengandung. okey. Di klinik tu dah disahkan mengandung. Lepas tu dah 4 bulan tu doktor nak tengok scan dalam perut lah. Ada nampak ke tak. Lepas tu doktor kata tak nampak kaki dengan tangan. Okey. Dia kata kita follow up lah. Follow up sampai kandungan dia 7 bulan. Okey. Dia kata tangan kanan dengan kaki kiri patah. Lepas tu dah 7 bulan tu ada doktor kata lebih baik dia suruh saya buang lah, bubuhkan dia lah. Lepas tu saya cakap kenapa. Dia kata mungkin kalau dia bersalin lagi risiko patah tu akan banyak. Dia kata kesian kat dia lah. Dia kata mungkin bila keluar, dia kata nanti mungkin nyawa dia tak panjang, nanti puan lagi sedih lah. Apa lagi cakap macam tu. So kami dengan suami bincang lah. Saya cakap saya tak nak. Saya nak dia bersalin juga. Saya cakap saya nak bagi dia tengok dunia luar jugalah. Betul. Saya nak bagi kakak dengan abang-abang yang tunggu dia dekat luar kan. Faham. Lepas tu saya bersalin lah. Dah cukup 38 minggu. Dah lahir tu dia kata tulang rusuk dia patah. Okey. Ni macam ni sebab ni dia tulang. Tu tulang rusuk dia. Ni tulang rusuk dia lah. Oh, tulang rusuk dia maksud dia dah macam tu. Bila dia patah dia jadi tak normal. Sayang. Tangan dia ni pun tak boleh lurus. Boleh lurus tegak sebab dia dah pernah patah. Tak boleh tu. Ni kaki dia semua dah pernah patah. Ni baru patah baru sebulan. Semalam ini baru tukar simen semalam. Okey. Doktor kata tak boleh buka lagi, kena pakai simen baru. Ini mesin apa dia pakai ni? Ini sebab dia ni bantuan pernafasan dia. Sebab kan tulang rusuk dia patah. Bila tulang rusuk dia patah, dia punya pernafasan tu tak tu lah. Sebab dia boleh tak berapa elok lah. Tak berapa elok lah dia punya pump tu. So nanti dia akan penat lah. Sayang. Allahu Akbar. So sekarang ni Adam umur berapa? Sekarang umur 7 tahun. 7 tahun. Tapi bulan 12 nantilah baru dia 7 tahun. Okey. Ni anak pertama ke? Tak, nombor 4. Nombor 4. Yang sulung dah sekolah menengah. Tak apa ke? Atuk dia ni tak apa ke? Boleh. Tapi itulah dia kalau kat dalam live tu dia boleh cakap sebab tengok dia petah cakap. Kalau dia dah jumpa orang depan-depan pun dia malu sikit. Tak apa, tak ada masalah. Tapi selain daripada keadaan tu, Adam tak ada masalah kesihatan apa yang lain lah. Itulah kalau yang sakit, kalau kat rumah ni sakit, kita kena cepat-cepat lah bagi ubat dekat dia. Tak nak dia berjangkit sebab dia mudah jangkitan paru-paru. Cakap dengan abang kakak dia kalau sakit bagi tahu. Jangan diam. Jangan dah menebat nanti kita kesian kat adik. Adik pakai ini. Saya minta maaf lah saya datang untuk yang ni sebab semalam saya tengok video tu, lepas tu saya masuk dalam live kan. Saya masuk dalam live tu, cuma saya sibuk sangat baru baca mesej. Saya pun fikir kebetulan hari ni ada masa lapang, saya datang je lah. Di sinilah keadaan dia. Salam. Cepat salam tu. Salam. Alah sayang. Allahu Akbar.
Maksud dia tiap bulan penjagaan dari segi susu. Pamper. Susu dia sebulan berapa tin pakai tu? 8. 8 tin Yalah sebab yang tu sumber makanan utama dia kan. Sumber utama dia. Ada doktor ada cakap tak macam ada peluang semakin dia membesar keadaan kembali ke normal ke ataupun benda ni memang Tak, sepanjang hayat dia. Ya, betul. Sebab berat dia sekarang pun baru 9 kilo. 9 kilo. Masa puan dapat tahu keadaan dia lah kan dalam perut apa semua tu. Orang kata sedih pun sedih lah. Lepas tu dah bersalingkan dia dalam kita keadaan dalam bersalin Caesar kan. Lepas tu tak boleh bawa dia balik. Lepas tu dengan doktor cakap jangka hayat 3 ke 6 bulan. Lagi orang cakap Jadi pening kepala lah kan. Sebab saya pun anak sulung saya tak ada. Besar-besar ni lah. Itu yang saya sebenarnya dengan budak-budak ni saya ada masalah sikit. Saya lemah Pasal diorang tak salah kan. Diorang bukan minta pun. ya, betul. Saya kalau orang tanya saya sekarang ni, benda apa yang paling sakit puan Okay, bye-bye dah. Bye-bye sayang. Atuk balik dulu Okay, baik puan Okey. Okay, baik. Assalamualaikum. Allah Rabbi. Astagfirullah. Korang dah tengok dah kisah adik Adam. Saya pun dah tak tahu nak cakap macam mana. Kita doakan semoga urusan dia dipermudahkan. Dan setiap yang terjadi pasti ada hikmah dia. Support lah, tolong dah. Setakat yang korang boleh. So, kita jumpa lagi guys. Cikgu Syahri Sungai Buloh.